guys, welcome back to my channel. So hari ni Munira tak berapa nak sihat sangat, sebabnya Munira still dalam kesakitan yang melampau. Munira ada virus dalam badan, jadinya Munira tak dapat nak cakap banyak-banyak dengan korang semua. Jadi Munira minta maaf sekali lagi atas kesulitan yang Munira bagi dekat korang semua. So sekarang ni Munira tinggal dekat rumah dan tengah tunggu baju untuk basuh, untuk sidai. Dan sorry kalau korang nampak Munira berpeluh ataupun apa, sebabnya Munira memang tengah berpeluh sekarang ni. Dan Munira harap korang boleh tengok video ni sebagai penguat semangat untuk korang, okay? Korang boleh doakan Munira supaya cepat sembuh dan seluruh keluarga seluruh family Munira cepat sembuh. Dan lagi satu, Munira tak nak buat aktiviti apa-apa sebabnya Munira tak confident nak buat aktiviti lagi. Jadi Munira tak ada benda nak tunjuk kat korang tentang projek Munira pula. Munira tak ada benda nak tunjuk. Jadi Munira minta maaf sangat-sangat. Sekali lagi Munira minta maaf. And then apa lagi Munira nak cakap? Munira tak ada idea nak cakap apa, tapi nanti Munira akan tunjuk kat korang lagi apa yang Munira boleh buat dalam video akan datang, okay? Korang jangan terasa hati tau atas sebab Munira tak tunjuk kat korang. Munira sakit. Munira minta maaf banyak-banyak sebab Munira sakit sangat-sangat. Jadi okey lah, itu je. Bye.